Okey, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ni saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana cara kita nak connectkan Agent Skill OS kita dengan ChatGPT. First thing first, saya nak terangkan sedikit. Kalau untuk ChatGPT ni, Agent Skill OS kita berfungsi dengan lebih baik bila kita menggunakan ChatGPT Word ataupun kita gunakan Codex. Kalau kita gunakan chat biasa yang ini, dia macam kurang sikit lah fungsi dia tu. Okay? Dia tak dapat berfungsi dengan baik. Jadi, apabila anda menggunakan ChatGPT nanti, anda perlu menggunakan Word. Untuk menggunakan Word, as for now, saya rasa anda perlu untuk subscribe plan plus. Okay? Yang RM97 tu kan, dekat RM100 sebulan tu, untuk menggunakan Agent Skill OS kita ni. Okay, so perkara pertama yang anda perlu lakukan adalah anda kena klik dekat bahagian bawah ni dulu. Okay, klik dekat sini, lepas tu klik kepada personalization. So dekat dalam ni, dekat bahagian personalization ini, anda scroll ke bawah, pergi ke bahagian dekat bahagian security and login, pergi ke bahagian developer mode. Anda perlu togglekan on untuk developer mode ni. Okay, yang ni kena on kan dia. Alright, and then pergi ke bahagian personalization. So dekat bahagian bawah ni, dekat custom instruction ini, saya nak anda masukkan juga yang paling penting lah. Yang paling penting adalah ni, wajib gunakan plugin Friday sebelum menjawab apabila Friday tersedia. So saya gunakan nama Friday dekat sini, saya gunakan nama Friday dekat sini sebab nanti dekat dalam dia tu, saya pangkalkan dulu. Kita tengok dekat bahagian plugin. Yang penting anda dah masukkan yang apa nama ni, security and login ni. Yang ini anda onkan dulu. Lepas tu pergi ke bahagian plugin, kemudian klik button tambah. Dia akan keluar button tambah. Kalau anda tak onkan tadi yang developer mode, dia tak ada button tambah dekat sini. Jadi anda perlu onkan dahulu, klik button tambah. Lepas itu custom tool ni, nama ni saya pakai Friday. Nama ni boleh digunakan apa-apa saja nama lah. Tak kisah nama apa anda nak gunakan dekat sini. Tapi bila anda pakai nama Friday, dekat dalam personalization tadi, yang ini, so yang saya suruh namakan ni tadi, wajib gunakan plugin Friday. Kena letak nama Friday. Kalau anda guna nama Monday, guna nama Monday dekat sini. Ataupun anda guna nama Jarvis ke, gunakan Jarvis dekat sini. Faham tak? Okay, so it depends on your preference lah, custom tool, apa nama tool yang anda nak bagi dekat Agent Skill OS kita ni. Dia tak kisah sebenarnya. Tapi untuk memudahkan anda, pakai je lah nama Friday juga. Sebab dalam video kita yang akan datang pun kita akan gunakan nama Friday juga. Okay, so description boleh masukkan apa-apa je. Macam saya masukkan je lah Sifu Content Custom Agent. And then connection, yang ini nak dapatkan dekat mana? Yang ini anda boleh dapatkan dekat bahagian connector. So dia akan ada benda ni lah. Okay, and then klik je copy. Lepas itu masukkan sahaja dekat dalam ni. Masukkan benda tu. Authentication kita buat no out. Sebab authentication kita buat dekat dalam kita punya MCP tu nanti. Kita tak buat dekat sini lah. So, and tikkan dekat sini, I understand and want to continue. Lepas tu klik button create. Okay, character name already exists. Sekejap, saya letak nama lain dulu lah. Okay, ni saya letak nama Jarvis. Contohlah saya nak tunjuk je ni, create. Sebab saya dah connectkan dah sebelum ni dia punya Friday tu tadi. Okay, so bila kita dah connectkan, dia akan keluar apa-apa dah macam ni tau. Make sure kena keluar macam ni lah untuk connect dengan ChatGPT ni. Lepas itu klik pada button connect. Okay, and then dia dah settle. Kat dalam ni dia adalah generate image, image list session, apa semua bla bla semua dalam ni lah. Okay, and then kita pangkahkan sahaja. Lepas tu kalau anda klik dekat button personal ni, dia akan ada dia tak keluar Friday, Laida, Meta Ads kan. Dia tak keluar saya punya Jarvis tadi. Tadi saya pakai Jarvis. So kalau tak
nak keluar, kita tekan Ctrl, Shift dan juga R. Kita hard refresh dulu. So nanti dia akan keluar Jarvis Sifu Content. Ni dia keluar kat sini kan. So Jarvis Sifu Content ni dah keluar. So disebabkan tadi dalam personalization saya pakai Friday. So saya kena tukarkan semula kepada Jarvis sebab saya dah tukar Jarvis kan. So cik pakai Jarvis sebelum menjawab apabila Jarvis tersedia. Ya, ini saya bagi dekat bahagian bawah bawah video ni nantilah. Sebanyak pula dah dia punya ni nama kan. Okay, and then save. Lepas kita dah save, okay, kita boleh klik pada button new chat and then kita cuba tanya dia, Jarvis, Jarvis, listkan senarai skills dalam tools yang kau ada. Okay, listkan senarai list yang tools kau ada. Ikutlah apa payah dia. Listkan skill yang kau ada pun boleh juga, tak ada masalah kot. So, kita tengok apa yang dia reply dulu. Okay, so kat sini kita tengok dia akan semak dulu skill dan juga plugin guideline dia. Dia jumpa Friday pula. Dia pening. Dia dah pening. Sebab saya ada dua tadi connecting dengan dia punya ni Friday dan juga Jarvis. So, dia jadi pening lah. Okay. Yang Jarvis ni saya akan delete kan selepas ini. Kita akan go kepada Friday sajalah. Okay. Yang ni saya klik manage dan juga delete kan dia. Alright. So dekat dalam ni konten ni tadi saya tukarkan semula kepada Friday lah. Sebab dia dah pening. Dia ada dua dekat dalam tu. Okay. Dia punya custom instruction yang dekat dalam ini memainkan peranan yang sangat penting jugalah. Okay, kalau ada benda yang bercanggah pun dia akan jadi pening juga. Jadi pastikan anda punya custom instruction itu tidak ada benda-benda yang orang kata bercanggah lah dengan apa yang kita nak dia buat. So macam saya, every time dia nak menjawab, sebab saya memang menggunakan ChatGPT ini untuk kerja-kerja kreatif, kerja-kerja marketing. Okay. So, apabila dia nak menjawab, dia perlu pakai skill Friday kita ni, specialist skill kita ni, supaya output dia tu akan lebih mantap, lebih padu lah. Alright. So, pada tadi, inilah. So, skill Jarvis, okay, dia dah ada lah. Dah verify terus melalui connector Jarvis. Sekarang Jarvis ada 19 skill. So, dia berjaya lah tadi. Walaupun dia kata dia pening awal-awal, tapi sebenarnya dia berjaya juga dapatkan connector Jarvis tu. Ada 19 skill dan 10 tools. So, dia ada Aira, Ella, Alpha, Alex, Yo, Guru. Ni strategi dan research. Yang ini copywriting dan content. Yang ni Meta X Visual. And then sales page architect. Kita ada juga. And then tool Jarvis, list skill, ni tool dia adalah apa tool dia, dan juga contoh arahan Jarvis guna Aira dan Ella untuk research audience produk ni, macam tu. Itu cara guna dia nanti. Untuk cara guna tu nanti tengok dalam video yang seterusnya lah. Okay? Tapi ini adalah cara untuk kita connect dulu dengan ChatGPT dan kita nak test yang pertama ini. So kalau anda dah dapat macam ni, dia punya ni apa nama ni, dia punya list skill yang dia ada macam ni, okay, itu bermaksud anda punya connection sudah okay dengan ChatGPT. So boleh terus gunakan dalam ChatGPT ini. Alright, so itu sahaja dalam video kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.